Raja dari Utara telah dimahkotakan. Minggu lepas, Andy Burnham telah disahkan sebagai Perdana Menteri Britain selepas dipilih oleh rakan-rakan partinya, Parti Buruh di Parlimen. Walaupun kempen beliau untuk jawatan Perdana Menteri banyak tertumpu kepada dasar domestik seperti mengurangkan ketidaksamaan dan jurang antara utara dan selatan, beliau juga telah bercakap mengenai konflik Israel-Palestin, mengecam Hamas atas tindakan mereka pada 7 Oktober. Tetapi juga mengkritik dasar Israel di Gaza serta keganasan oleh peneroka. Bersama kita sekarang dari Manchester ialah Rafi Blum, seorang pemegang amanah di Jewish Leadership Council. Hai dan terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih kerana menjemput saya. Jadi memang banyak perubahan berlaku berkaitan dengan Perdana Menteri dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dengan majlis tentunya menyuarakan kebimbangan mereka terhadap pendiriannya mengenai Israel. Saya tahu ini telah menjadi kebimbangan dengan semua Perdana Menteri terkini. Tetapi apa sebenarnya kebimbangan anda berkaitan dengan Burnham? Saya rasa berkaitan dengan komen Perdana Menteri Burnham mengenai Israel dan Gaza. Pertama sekali, kami mengalu-alukan penegasan semula beliau terhadap toleransi sifar dalam menangani antisemitisme. Dan kami juga bersetuju dengan beliau bahawa adalah betul bahawa perkara itu boleh wujud seiring dengan kritikan yang sah terhadap kerajaan Israel. Tetapi isu yang kami hadapi dengan kenyataan beliau ialah walaupun beliau ada menyebut secara sepintas lalu tentang kengerian pada 7 Oktober, mulai 8 Oktober dan seterusnya, beliau pada dasarnya menyalahkan Israel atas segala yang telah berlaku. Dan beliau langsung tidak memberikan sebarang tanggungjawab kepada Hamas, kepada rakyat Palestin, kepada Iran, kepada proksi serantau mereka atas hampir 3 tahun peperangan yang berlaku selepas itu. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang benar-benar perlu kita persoalkan. Selain itu, apabila beliau muncul dalam satu temu bual bersama Gary Lineker dan Lineker mengulangi dakwaan-dakwaan palsu genosid, Perdana Menteri Burnham tidak membantah perkara itu dan berkata sebenarnya itu tidak benar. Dan Israel tidak didapati bersalah melakukan pembunuhan beramai-ramai. Jadi saya rasa apa yang kami ingin tekankan kepada Perdana Menteri Burnham ialah sangat penting untuk anda menunjukkan pandangan yang adil dan seimbang mengenai konflik di Timur Tengah kerana kata-kata mempunyai akibat. Dan jika anda tidak mengiktiraf tanggungjawab serta peranan besar yang dimainkan oleh Hamas, bukan sahaja pada 7 Oktober tetapi juga selepas itu, maka anda memberi galakan kepada mereka di Britain yang ingin mencederakan orang Yahudi British kerana konflik yang berlaku di Timur Tengah. Dan saya rasa sangat penting untuk dia sedar bahawa itulah perkara yang telah kami bangkitkan secara langsung kepadanya dan kami akan terus menyampaikannya. Jadi anda sendiri pernah bekerja sama rapat dengannya. Dia pernah menjadi Datuk Bandar Greater Manchester dan juga melalui kerja anda dalam pendidikan Holocaust. Maksud saya, bagaimana hubungan anda dengannya? Dan memandangkan Manchester dan kawasan itu mempunyai komuniti Yahudi yang besar, adakah dia mempunyai hubungan yang baik dengan komuniti Yahudi sehingga anda boleh percaya bahawa dia akan melakukan yang terbaik untuk menjaga semua orang sebagai Perdana Menteri? Apa yang boleh saya katakan tentang Andy Burnham dari segi hubungan kerja saya sendiri dengannya, dan saya pernah bekerjasama rapat dengannya, kedua-duanya dalam hal Badan Amal Yahudi dan penjagaan sosial. Dalam kerja profesional saya, beliau adalah seorang sahabat yang cemerlang kepada komuniti Yahudi kami di Manchester dan Greater Manchester. Bantuan dan sokongan yang besar kepada Badan Amal Yahudi tempatan kami, terutamanya Badan Kebajikan Sosial yang menjaga ramai dalam komuniti kami yang memerlukan dan terdedah. Dan saya bekerja rapat dengan beliau dalam pendidikan Holocaust dalam organisasi saya. Di Fed kami mempunyai projek yang dipanggil My Voice yang merakam keseluruhan kisah hidup mangsa terselamat Holocaust dan pelarian yang menetap di Greater Manchester dan Barat Laut dan kini juga di seluruh negara. Dan Andy Burnham adalah penyokong kuat, hadir ke banyak acara, berkawan rapat dengan ramai pencerita mangsa terselamat kami. Seorang khususnya Ike Alterman yang seperti bapa kedua kepada saya dan yang Andy Burnham menjadi sangat rapat dengannya, membawa beliau keluar untuk berucap di kelab bola sepak Everton yang sangat disayanginya, yang saya rasa beliau akan katakan sebagai salah satu detik terindah dalam hidupnya bagi pihak Andy Burnham. Jadi beliau sangat terlibat dalam pendidikan mengenai Holocaust. Beliau pernah berkata bahawa buku-buku kami sepatutnya ada di setiap sekolah di negara ini. Jadi saya rasa apa yang boleh saya katakan kepada beliau tentang hubungannya dengan komuniti Yahudi, daripada pengalaman saya, ia memang sangat baik. Beliau adalah seorang sahabat kepada komuniti kami. Beliau sangat menyokong pendidikan mengenai Holocaust. Dan saya rasa apa yang penting untuk komuniti kita sekarang ialah kita perlu menangani hakikat bahawa beliau adalah penyokong komuniti kita. Beliau telah menyatakan bahawa beliau mahu mengambil pendekatan toleransi sifar terhadap perkauman anti-Yahudi. Dan pada masa yang sama, kita mengakui bahawa komen beliau mengenai Israel adalah bermasalah. Ia tidak tepat. Ia berat sebelah dan perlu dicabar. Dan itulah jalan yang akan kami lalui sebagai kepimpinan Yahudi di United Kingdom.
Jadi Anda tahu, memandangkan dikotomi ini sudah tentu Israel sangat penting kepada masyarakat Yahudi di UK dan terutamanya di Manchester. Tetapi memandangkan beliau mempunyai hubungan yang baik dan rapat lebih daripada sekadar kata-kata, jelas sekali beliau mempunyai hubungan yang sangat rapat. Adakah Anda mempunyai harapan atau jangkaan bahawa mungkin beliau boleh membina jambatan antara rakyat Inggeris dengan komuniti Yahudi? Saya tahu itu dua perkara yang berbeza. Masih ada isu Israel dan apa yang beliau katakan, tetapi dari segi dalam negara, adakah anda mempunyai harapan yang tinggi? Kerana nampaknya beliau mempunyai hubungan yang lebih rapat berbanding pendahulunya. Saya rasa apa yang benar-benar penting untuk Perdana Menteri Burnham lakukan ialah meneruskan beberapa kerja baik yang telah dilakukan di bawah kepimpinan Keir Starmer. Jadi pembiayaan keselamatan untuk komuniti kita yang walaupun ia dialu-alukan, sebenarnya hanyalah penyelesaian sementara. Kita perlu menangani punca utama perkauman anti-Yahudi. Bukan sekadar, anda tahu, kita perlu menangani sifat kronik, bukan hanya sifat akutnya. Tetapi beliau perlu terus melaksanakan siasatan dan cadangan daripada penemuan Lord Mann mengenai antisemitisme dalam perkhidmatan kesihatan kebangsaan. Kami akan mengeluarkan satu laporan pada bulan September mengenai antisemitisme di sekolah-sekolah dan kami berharap beliau akan melaksanakan semua penemuan tersebut sepenuhnya. Beliau perlu terus menangani Islamisme radikal dan hasutan yang kita lihat di banyak masjid dan tempat-tempat lain. Organisasi komuniti di seluruh negara juga dan kita perlu menangani perkara itu. Beliau perlu terus melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan untuk menangani kesan kumulatif perarakan, kebencian yang kita lihat setiap minggu di bandar kita dan hasutan yang datang dari situ dengan laungan seperti Globalize the Intifada. Jadi, kami akan pastikan bahawa kami meneruskan dialog itu untuk memastikan beliau meneruskan tindakan-tindakan tersebut. Tetapi ya, ketika beliau menjadi Datuk Bandar Greater Manchester, beliau sangat-sangat jelas. Pendidikan mengenai Holocaust sangat penting di setiap sekolah di negara kita. Kita perlukan itu untuk mendidik golongan muda kita tentang kengerian Holocaust, tentang punca-punca Holocaust, tentang bagaimana kata-kata diterjemahkan menjadi tindakan dan akhirnya membawa kepada pembunuhan orang Yahudi. Jadi kami berharap beliau akan melakukannya, beliau akan meneruskannya. Sudah tentu beliau mesti meneruskannya demi keselamatan masyarakat Yahudi British. Dan pada masa yang sama, kami akan terus mengadakan dialog yang tegas dan jujur dengan beliau mengenai pandangannya tentang Israel dan konflik di Timur Tengah. Dan kami akan menerangkan kepada beliau bahawa pandangan itu tidak betul, bahawa kami tidak bersetuju dengannya dan bahawa beliau mesti mengiktiraf peranan dan tanggungjawab Hamas dan rakyat Palestin. Beliau mesti menjelaskan secara terperinci bagaimana Hamas telah mempersiapkan jalur Gaza selama hampir 10 tahun, baik di bawah tanah mahupun di atas tanah untuk peperangan. Bagaimana Israel telah berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan korban orang awam. Dan kami akan terus berbincang dengan beliau untuk memastikan bahawa apabila beliau bercakap mengenainya pada masa hadapan, beliau memberikan pendekatan yang seimbang yang sememangnya diperlukan. Selain itu, salah satu pelantikan beliau yang lebih berprofil tinggi ialah Ed Miliband, bekas Ketua Parti Buruh, yang dilantik sebagai Menteri Luar Negeri yang mempunyai ibu bapa Yahudi, juga mempunyai hubungan yang tegang dengan Israel dan komuniti Yahudi. Apa pendapat anda tentang apa yang boleh beliau bawa dan adakah anda optimis bahawa perkara ini akan relevan untuk jawatan beliau kali ini? Jadi sekali lagi, dengan Menteri Luar Negeri, kami akan pastikan bahawa beliau mendekati konflik ini dengan pandangan yang seimbang. Apa yang dialu-alukan ialah dalam kenyataan awal beliau yang dikeluarkan sebaik sahaja beliau dilantik. Beliau berkata bahawa beliau akan berusaha untuk mengurangkan penderitaan rakyat Gaza dan pada masa yang sama berusaha untuk memberikan keselamatan sepenuhnya kepada rakyat Israel. Itu adalah sesuatu yang saya rasa kita semua mahukan dan kita semua inginkan. Jadi sekali lagi, beliau merujuk kepada fakta bahawa ibu bapanya datang ke Britain Raya, melarikan diri daripada penindasan fasis. Jadi identiti Yahudi beliau diletakkan di hadapan dan menjadi tumpuan utama dalam penyataan pertamanya sebagai Setiausaha Luar Negeri. Sudah tentu kita tahu bahawa secara sejarahnya beliau menyokong pengiktirafan negara Palestin, saya rasa sejak tahun 2014 lagi. Jadi kita juga faham bahawa akan ada cabaran dalam menguruskan hubungannya dengan Israel dan sekali lagi kami akan bekerjasama dengannya dalam hal itu. Tetapi sudah tentu kenyataan awal yang beliau buat adalah seimbang. Baiklah, terima kasih banyak Rafi Blum. Terima kasih.